971. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Ziyad berkata, ketika Musa alaihissalam sedang duduk, tiba-tiba datang iblis memakai songkok yang berwarna macam-macam. Dan ketika dekat pada Nabi Musa alaihissalam, ia membuka topi atau songkok tersebut, dan Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Siapakah kamu?" Jawabnya, "Aku iblis." "Mengapa kamu datang kemari?" Jawabnya, "Memberi salam padamu kerana kedudukanmu di sisi Allah." Lalu ditanya, "Untuk apakah topi itu?" Jawabnya, "Untuk mencuri dan menawan hati anak Adam." Musa alaihissalam berkata, "Beritakan kepadaku dosa apakah yang jika dilakukan oleh anak Adam, maka kamu dapat menguasainya." Lalu jawab iblis, "Idza a'jabathu nafsu wastakthara 'amalu wa nasiya dhanba istahwaztu 'alaihi." Jika ia ujub, berasa bangga diri, dan telah berasa banyak amalnya dan lupa dosanya, maka di situ aku berkuasa kepadanya. Yang dia nak cerita di sini ialah pertama, dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan iblis. Pakai topi ke apa benda itu jalan cerita saja. Jadi bila dah iblis ini mari kepada Nabi Musa, dia kata nak bagi salam, maknanya benda musuh manusia ni kadang-kadang dia boleh berlakon. Dia boleh bagi salam pada Nabi Musa alaihissalam, dan dia tahu ungkapan salam itu adalah ungkapan ahli syurga. Tapi dia bagi salam, "Assalamualaikum." Lepas tu dialoglah dua tu, maknanya, "Pasal apa engkau mari sini?" Dia kata, "Nak bagi salam padamu." Kemudian pakai topi, kalau kita pakai ketayak, "Pasal apa?" "Ini nak tawan hati anak Adam." Lepas tu Nabi Musa pun tanya, "Perangai apa yang boleh menyebabkan bila orang tu ada perangai tu, engkau akan berkuasa ke atas orang tu?" Ini satu poin yang besar, satu soalan yang besar yang dikemukakan oleh Nabi Musa kepada iblis. Oleh kerana iblis ni tahu Nabi ni jenis macam mana pun dia syurga dah. Dah dia tanya, aku jawab. Nak goda dia tak boleh dah, memang kok mana pun dia syurga. Jaminan untuk dia masuk syurga tu dah ada. Maka dia jawab. Pertama sekali dia kata, iblis kata, jika orang itu ujub, bangga diri. Ini yang banyak dah kita sentuh tentang bangga diri, dan berasa banyak amal. Dia bangga diri ni dia ada kaitan dengan berasa amal dia banyak. Padahal sikit pun, maknanya tak banyak sangat, tetapi dia berasa. Dia panggil perasan. Ujub ni perasan. Yang ketiganya, lupa dosa. Maka disitulah dia kata, aku akan berkuasa ke atas orang itu. Jadi ini satu jawapan daripada iblis kepada Nabi Musa, nak beritahu, aku mudah sangat, kacang bagi aku untuk nak menguasai manusia kalau ada perangai ini. Berasa ujub, bangga diri, yang saya dah sebut dah sebelum ni. Sama ada bangga diri ni, ialah bangga diri dia mari kerana dia berasa ada kelebihan. Dia berasa bukan dia ada kelebihan pun, dia berasa dia ada kelebihan dari sudut harta bendanya, dari sudut pangkatnya, dari itu kalau dari sudut yang apa itulah dia. Biasanya yang lebih dari sudut kebendaan itu dipanggil takabur. Dia berasa tu maka dia sombong. Cuma ujub ini dia lebih kepada benda yang bersifat kerohanian. Dia berasa dia lebih ilmu, dia berasa dia lebih amalan, mari. Ujub, mari. Kalau berasa banyak harta apa benda anak tu, dia mari benda lain, sombong. Tapi nak kata ujub pun boleh juga, tapi tak kena sangat. Baik. Lepas tu bila dia berasa lagu tu, maknanya dia akan menafikan diri dia tu ada kekurangan yang banyak. Bila dia ujub diri, perasaan dia tu banyak, dia hebat, dia sudut
amalan dari sudut ilmu ke dari sudut apa-apalah sekalipun, maka dia rasa dia banyak dah amalan. Jadi bila dia mari berasa dia banyak amalan, dia terlupalah dosa dia. Kadang-kadang benda ni tuan-tuan kita boleh tengok pada diri kita. Sebab bila kita baca kitab ni, dia gini, kita jangan cepat tengok kat orang lain. Masalahnya bila kita baca kitab, dengar orang baca kitab, duk nampak orang lain. Itu yang kita tak boleh lagi tu, duduk main mendata je. Sebab rasa orang lain tak betul. Ini gini-gini munafik ke, ujubnya, sombongnya, penyakit yang tak betul ni semuanya ada pada orang lain. Pada kita tak ada. So tak ada maknanya peningkatan. Amalan kita tak ada increase, maknanya tak ada kenaikan. Jadi kalau kita tengok pada diri kita, agak-agak betul tak? Bila dah mari berasa cukup dah, rasa hebat dah dengan mari surah, mari kuliah, mari masjid, lepas tu maknanya malam-malam apa ni, semayang sunat apa tu, witir ke apa benda, dah berasa dah. Mari ujub berasa banyak dah. Bila berasa banyak, kita tak tahu bahawasanya amalan yang kita buat itu sebenarnya nak menafikan dosa kita yang lampau tu tak padan. Nak menafikan dosa-dosa yang kita yang lampau tu, dosa tak semayang satu hal. Dosa tak semayang. Dosa itu dosa kita tak semayang tu kita dengan Tuhan dah. Lepas tu dah lah tak semayang, beli toto pula dulu-dulu. Beli. Lepas tu perempuannya, araknya, macam-macam, tipu orang hak dulu. Jadi amalan yang kita buat, kita berasa banyak dah mari surah ulang alik apa benda ni semua, tapi sebenarnya sikit sangat. Berapa persen? Entah 1, 2, 3% je baru. Kalau nak dibandingkan dengan kelalaian kita, jahat kita masa dulu-dulu, yang mana umur sebelum 40 tahun, sebelum 30 tahun dulu semayang pun tak. Jadi kalaulah sekiranya tak ada perasaan ujub, maka kita sentiasa fikir macam mana nak baiki diri kita, macam mana nak upgrade diri kita ini dari sudut ibadatnya, supaya orang panggil nampak kita ni hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Sebelum nak ibadat ke apa benda ni, dia syukur tu mari. Syukur, perasaan syukur kepada Allah Ta'ala bila dah mari, dia akan laju sikit ibadat kita. Sebab tu Nabi pun dia ibadat dia cantik, comel, sampai bengkak kaki ke apa benda seperti yang diriwayatkan tu. Bila orang tanya pasal apa, sebab dia kata aku nak jadi orang bersyukur. Syukur dengan kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kesihatan ke dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.